Best juga sekali-sekala dapat duduk dekat Airbnb yang belanja view KL macam ni. Dapat pula 2 bilik, memang sesuai sangat lah family kecil macam aku dengan member aku ni untuk lepak staycation sama-sama. Tengoklah bilik dia ni, bangun tidur je boleh terus nampak KL Tower tau. Siap ada smart TV, perlengkapan dapur, balcony, ruang tamu pun luas, memang selesa sangat lah untuk kita orang dan anak-anak lepak bersama. Lagi ekstra, dapat pula coffee machine ni untuk berkopi-kopi. Bercerita kopi, memang sukalah benda-benda macam ni kan. Aku paling suka swimming pool dia. View KL dari sini memang cantik gila. Semua bangunan ikon yang ada kat KL ni boleh nampak dengan jelas dan rasa dekat je dengan kita. 118, TRX, KL Tower, KLCC semua dapat. Siang pun lawa macam ni, malam aku rasa lagi lawa lah. Menarik juga kalau dapat layan fireworks New Year daripada sini kan. By the way, location Airbnb ni dekat tengah KL. Walking distance je dengan Bukit Bintang dan kedai makan sedap macam Bungalow 289 ni. Memang perfect dan cukup rasa lah Airbnb ni untuk anak jati KL macam aku atau orang luar daripada KL untuk staycation dekat sini. So kat mana Airbnb ni? Korang search je Skylon Residence by Co BNB atau pakai link yang aku sediakan dekat caption.